Kalau Tuan Haji nampak saya ni kemas ke tidak? Alhamdulillah hari ni orang kata segak lah. Segak Segak. Okey, apa yang Tuan Haji nampak itu adalah so pada hari ini sebenarnya sistem teknologi ni telah melemahkan otak kita untuk menjadikan kita orang yang lebih malas berfikir, malas bekerja, malas bergerak dan sebagainya. Alright. Okay, so bila kita bekerja nanti, bila kita menghadiri temuduga, okay, panel-panel tu akan membuat evaluation. Dua perkara. Satu adalah personality, iaitu lagi satu adalah interpersonality. Okey, apakah maksudnya tu? Apa maksud dia? Yeah. Okey. Kalau Tuan Haji nampak saya ni kemas ke tidak? Alhamdulillah hari ni orang kata segak lah. Segak. Okey, apa yang Tuan Haji nampak itu adalah personality. Okey. Cara kita duduk, cara pemakaian kita, okey, cara kita menjaga muka dan sebagainya. Okey, apa yang kita nampak itu dipanggil personality. Okey, kenapa majikan perlukan personality yang baik? Because of you will bring the company brand dekat luar sana. Betul tidak? Kalau kita smart, kita kemas, okey. So kita bila keluar tu, ini pekerja mana? Oh, pekerja company A. Bagus lah. Mesti dia punya company HR dia bagus, ambil orang-orang yang good appearance. Alright. Yang lagi satu yang lagi penting, sewaktu temuduga nanti mereka akan diuji interpersonality. Interpersonality lah benda yang kita tak nampak tu. Okay. Dia akan tanya beberapa soalan. Okay, tengok cara kita berfikir. Dia akan trigger kita punya emosi. Okay, kita ni orang yang cepat beremosi ke, kita ni orang yang cepat give up ke. Dia akan tengok kita punya kreativiti. Kreativiti itulah adalah perkara yang kritikal dan yang diuji sewaktu temuduga nanti, sama ada pelajar tu, kandidat tersebut berjaya untuk dapat kerja ke tidak. Okay? So kalau kita masih hidup berteruskan dengan AI, ChatGPT, everything without thinking, kita terus tanya ChatGPT, percayalah kamu akan jadi orang yang sangat kurang berdaya kreativiti. Okey, faham. Oleh demikian, pelajar pada hari ini, remaja pada hari ini boleh menggunakan AI. AI itu sangat penting, sangat baik pada saya. Tapi dari teknik dia.